Nampaknya ada berita terkini 11 jam yang lalu sebenarnya petikan ini daripada FMT. Makanan sejuk beku dipertimbang masuk senarai SARA. Macam mana barangan basah? Jom kita baca artikel ni. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Simbang. Jom kita tengok paparan ini. Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata kerajaan masih menjalankan kajian lanjut bagi memastikan aspek kualiti dan keselamatan barangan basah dapat pelihara. Yang mana kerajaan belum bercadang memasukkan barangan basah dalam senarai pembelian sumbangan asas rahmah SARA, tetapi mempertimbangkan makanan sejuk beku bagi memenuhi keperluan protein rakyat, kata Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan. Spin lagi. Sabar, kita continue baca. Bagi barangan basah, kerajaan masih menjalankan kajian lanjut bagi memastikan aspek kualiti dan keselamatan dapat dipelihara. Tetapi kita sedang mempertimbangkan untuk membenarkan makanan sejuk beku sebagai kategori baharu. Jadi ayam itu bolehlah kalau yang jenis frozen. Katanya pada waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat sambil menambah pengumuman akan dibuat dalam masa terdekat. Barangan frozen ayam ni banyak supplier daripada negara mana Sihat ke? Tak apa, kita continue baca. Beliau menjawab soalan tambahan Zaliha Mustafa PS sekijang mengenai keperluan menambah baik kategori produk SARA bagi membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan makanan selain barangan kering. Amir berkata rangkaian rakan niaga SARA meningkat daripada 700 kedai tahun lalu kepada 10,700 premis di seluruh negara setakat 3 Februari lalu. Menurutnya, kira-kira 3,000 daripadanya ialah peniaga kecil dengan sasaran jumlah itu ditambah kepada 10,000 peniaga kecil bagi mengurangkan jarak liputan kepada penerima bantuan. Ini akan mengurangkan jarak perjalanan penerima ke kedai runcit terdekat daripada 10 km kepada purata 7 km sahaja. Mengenai rasional penggunaan MyCard untuk menebus bantuan ini, jelasnya sistem itu memberi kelebihan kepada pengguna untuk menikmati tawaran berpakej hasil rundingan kerajaan dengan peruncit. Contohnya, jika beli menggunakan MyCard, mereka mungkin dapat lebih banyak barang atau diskaun khas. Ini berbeza dengan bantuan tunai sumbangan tunai rahmah STR, di mana tiada tawaran ekstra diberikan peniaga kepada penerima. Tak semua. Biasanya bagi peniaga yang hypermarket yang besar-besar je, contoh macam Aidin, Giant, Econsave, Lotus, diorang je ada promosi besar-besaran bagi pengguna-pengguna SARA. Tapi peniaga peniaga runcit kecil ni, dia nak buat macam mana kan? Ada ke? Cukup ke? Julai lalu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia menggesa kerajaan memasukkan barangan basah seperti ayam, daging dan ikan dalam senarai pembelian SARA kerana ia keperluan asas rakyat. Pada 24 Januari yang lalu, situs politik kepada Menteri Kewangan Kamil Munim dilaporkan berkata, barangan basah antara barang keperluan yang sedang diteliti untuk dimasukkan dalam senarai pembelian SARA yang akan dikemas kini selewat-lewatnya sebelum Ramadan. Setakat ini, 14 kategori barangan diluluskan dalam bantuan SARA adalah beras roti, telur, minyak masak, tepung, biskut mi segera, minuman makanan damtin, bahan perisai produk kebersihan ubat-ubatan, barang sekolah dan kebersihan rumah. So, dalam ketika ini, pada tarikh hari ini, 6 hari bulan Februari 2026, belum ada lagi kisah untuk nak diketengahkan. Barangan basah ini akan disendarai hitam. Disendaraikan dalam list SARA. Tapi bagi aku, perkara ini aku rasa akan menjadi satu statement pusingan. Tak nak sebut perkata, tapi pusingan yang membuatkan perkara itu tetap akan berlaku. Cumanya mungkin sekadar untuk nak melihat respon korang sebagai rakyat Malaysia. Korang setuju ke dengan barangan frozen ini untuk lebih ke depan berbanding dengan barangan basah itu sebagai keperluan asas yang selain yang telah dimaklumkan? Komen saja ruangan komen di bawah guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.